Okey, hari tu aku pergi cari ikan keli sebab nak buat gulai keli. So, inilah proses pakcik tu tangkap ikan. Saya ambil dalam 5 ekor yang besar-besar lah. Baru puas makan tu dia. Tengok tu. Okey. Macam mana kita nak bersihkan ikan? Mula-mula kita kena buang dia punya duri tepi ni dulu. Kemudian barulah kita akan belah perut dia tengah-tengah ni. Okey, dah belah tu kita akan buang semua isi perut dia. Yang paling penting sekali untuk hilangkan bau hanyat ikan keli ni, kita kena buang yang kat tepi ni. Kita kena picit buang yang tu. Okey, lepas tu basuh macam biasa. Dalam air rendaman tu nanti masukkan cuka, kemudian kacau-kacau, biarkan selama 2 minit ke 3 minit macam tu. Ni telur ikan keli, sedap ni kalau makan. Lepas tu sejat apa semua, dah boleh masak.